hasil yang macam ni dan mantap. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Plan Player. Saya Jainuddin bin Mat Nawawi. Saya petani sawah sepadan, Tanjung Karang, Selangor. Saya menanam padi ni selama 30 tahun. Mengambil Kate Sparrow Solution, BM Catalyzer, Combi dan Hydrosol K. Kita membuat semburan di tapak saya. Hasil dia memang kata orang tu mantap. Selepas saya tanam calit ni selama 10 hari, saya pun menggunakan produk BM Catalyzer pada sawah. Selepas result dalam 10 hari, produk ni menggunakan hasil yang kata orang tu teruja lah. Bila saya tengok dia punya padi tu beranak dengan tahap maksimum. Sampai satu tahap tu kita tak nampak lorong padi tu. Produk ni kata orang tu memang saya puas hati lah. Kita guna belum ni tidak begini. Untuk pengisian padi ni kita nak tahap yang maksimum. Kita menggunakan satu produk Hydrosol K. Gunaan dia 75 hari ke 85 hari. Itu bagi tujuan pengisian padi. Bila pengisian padi padat, dia boleh meningkatkan hasil padi kita. Dari segi kos, produk Gembira ni sangat berpatutan. Saya guna produk yang hampir sama, tapi kosnya tinggi dan hasil tak ada. Baik saya menggunakan yang sekarang, kos pun tak tinggi, hasil meningkat. Kata orang tu memang nak angkat dia berat, mantap.